Okey, dalam dunia ni dia ada benda yang kita boleh kawal, ada benda kita tak boleh kawal. Benda yang kita tak boleh kawal is expectation orang. Apa orang cakap, apa cara orang pandang pada kita, apa orang nak kata pada kita, apa orang fikir tentang kita. Orang tu bila masa dia akan pergi, benda tu kita tak boleh nak kawal. Benda yang kita boleh kawal is expectation kita. Cara kita fikir, cara kita bergantung, cara kita berharap, cara kita percaya pada Allah, cara kita beriman kepada takdir. Benda tu kita boleh kontrol. Jadi bila kita kontrol benda tu, kita akan okey dengan banyak keadaan yang melukakan. Sebab keadaan yang melukakan ni akan sentiasa datang. Kita tak boleh expect hidup kita ni semuanya akan baik. Para Nabi, Nabi Yusuf dalam rumah yang disangkakan syurga tu, rumah tu yang mengkhianati dia. Nabi Muhammad, pakciknya yang ketika lahirnya Nabi Muhammad, dia tumbangkan 100 ekor unta, sangat sayang pada Nabi Muhammad. Pakcik yang sama yang menyakiti Nabi Muhammad. Jadi kita tak boleh expect hidup kita ni apa yang akan jadi. Orang yang sayang kita hari ni boleh pergi. Orang yang baik dengan kita esok dia boleh luka dengan kita. Jadi jangan kontrol benda yang kita tak boleh kontrol. Dia akan bebankan kita, dia akan sakitkan kita. Belajar untuk menjadi orang yang berserah pada Allah. Apa nak jadi, jadilah. Allah tahu apa yang terbaik untuk aku.